Itu dia Mat Noah menjadi taruhan sebagai striker di bahagian depan untuk menggempur pertahanan lawan. Mat Noah meminta bola dari sebelah tepi terus ke depan dengan menggunakan kepantasan larian yang dimiliki oleh beliau, terus ke dalam, tapi disekat oleh pertahanan lawan. Dapat dirampas Aston Villa. Mat Noah meminta bola. Satu antara yang sia-sia dilakukan oleh Mat Noah. Aston Villa bergerak sebelah kanan. Membuat serangan. Dapat disekat oleh pertahanan Aston Villa. Anwar meminta bola di bahagian depan. Satu lorongan yang cantik yang masih lagi Mat Noah. Mat Noah mengintai peluang untuk membuat satu rebakan. Tetapi Mat Noah meminta bola. Satu lagi. Percubaan yang dapat dihalang oleh pertahanan lawan. Sembilan membuat serangan dari sebelah kanan terus ke depan. Akan di tengah meminta bola. Cantik satu lorongan. Terkena tiang gol. Sayang sekali. Offside. Satu gerakan yang menarik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inter Milan. Satu amaran yang diberi buat Aston Villa. Mat Noah di tengah. Satu percubaan yang boleh dikatakan satu percubaan yang agak berbahaya. Goalkeeper penjaga gol mampu melihat sahaja. 15 minit telah pun berlalu. Masih lagi 0-0. Mat Noah cuba memberi saingan, tapi dihadiahkan free kick untuk Aston Villa. Mat Noah. Satu passing yang pendek dilakukan. Mat Noah. Sekali lagi Mat Noah dijatuhkan. Dengan jarak. Mampukah Mat Noah memberi satu sepakan yang satu sepakan yang lemah tapi tepat menuju ke sasaran. Sedikit lemah dari Mat Noah. Hampir. Aston Villa menyerang lepas. Aston Villa menyerang lagi. Antara yang dilakukan ke bahagian tengah. Percubaan sangat berbahaya. Masih lagi belum ada tanda-tanda. Itu dia ombak dari para penyokong. Masih belum lagi ada percubaan yang berbahaya dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Dua percubaan yang dihasilkan tetapi dihalang oleh pertahanan lawan dari percubaan Mat Noah. Aston Villa datang lagi. Dapat Mat Noah meminta bola di bahagian tengah. Satu antaran yang menggunakan kelajuan. Ini dah striker yang mampu menggagalkan jaringan. Itu dia Mat Noah. Satu percubaan terus ke dalam gol.
Masuk. Satu game je. Untuk satu game je untuk ni. Masuk. Gol jaringan pertama buat Mat Noah di Aston Villa. Inter membuat satu percubaan lemah. Mat Noah meminta bola di bahagian tengah. Satu terupas. Larian terus ke depan. Mat Noah meminta bola. Cantik. Rakan meminta bola di tengah. Satu tanukan. Ya, itu dia. Mat Noah minta bola. Satu percubaan. Cantik jaringan yang dilakukan oleh Mat Noah. Keeper tidak menjangka yang bola itu akan terus menuju ke dalam gawang. Wow. Cantik jaringan yang dilakukan oleh penyerang berbisa yang baru saja menjadi pemain Aston Villa. Mat Noah sebelum ini di-offer oleh pasukan-pasukan bertaraf tinggi seperti Real Madrid, tetapi ia memilih untuk ke Aston Villa kerana bagi beliau bermain di Aston Villa dapat lagi bersama dengan abang dia Mat Pian yang berada di Liverpool. Kerana kedua-dua adik-beradik ini ingin bersaing di Liga Premier League. Mat Noah menjadi penjaring terbanyak musim lalu kerana abangnya mengekori rapat di belakang sebagai penjaring kedua terbanyak di Liga Premier League. Satu lagi dorongan cantik. Mat Noah lepas. Jaringan ketiga dihasilkan. Jaringan ketiga dihasilkan menerusi satu gerakan yang menarik dan dapat disempurnakan oleh Mat Noah. Jaringan ketiga untuk klub barunya Aston Villa. Musim lalu semusim saja beliau bersama dengan Burnley. Tapi musim ini beliau memilih untuk bersama dengan Aston Villa. Berusia 20 tahun. Seorang pemain muda yang berjiwa besar, berbakat besar. Sudah pun mencipta nama sebagai seorang pemain yang digeruni. Satu percubaan tetapi gagal untuk menghasilkan jaringan. Tamat pada masa pertama. Aston Villa 3, Inter Milan 0. Lawanan yang sungguh menarik dipamerkan pada masa kedua bermula dengan masih lagi Aston Villa di depan dengan 3 jaringan berbalas kosong, hasil jaringan daripada seorang player yang digeruni iaitu Mat Noah. Ya, itu dia satu titik. Tak lepas. Free kick. Pertukaran pemain. Jadi Mat Noah akan mengambil sepakan percuma.
hampir lemah. Satu sepakan percuma yang lemah dilakukan oleh Mat Noah. Saya kadang-kadang tersasul dengan dua orang adik-beradik ni. Sekejap saya nak panggil outside. Satu terupas yang sia-sia. Sedikit, bukan sedikit, banyak dikit itu. Banyak dikit outside-nya. Free kick. Secara langsung bola sepak di antara Aston Villa dan Inter Milan berlangsung di Sukan RTM. 3 gol kosong, 3 Aston Villa, 0 buat Inter Milan. Menerusi jaringan ketiga-tiganya, hat-trick dilakukan oleh Mat Noah. Semuanya jaringan dari babak pertama. Jangan chip. Oh ya, betul lah. Keeper dia tinggi. Kalau saya chip, dia akan jadi sia-sia. Tidak lepas. Daripada segi fizikal, Mat Noah memang kecil. Tetapi kecil-kecil, cili api, makan daging salai, masak lemak, cili api pun sedap. Itu perpatah saya. Satu hantaran, cantik, lepas. Gagal. Mat Noah meminta bola. Cantik, 1-2. Satu sepakan sia-sia yang dilakukan. Free kick tadi. Chip, baik. Pemain Captain dimasukkan. Tukaran permain dilakukan oleh Aston Villa, memasukkan Captain yang sebenar. Mampukah? Lepas dari Mat Noah. Tidak lepas. Sia-sia. Aduh. Aston Villa menguasai permainan dari kanan ke kiri. Cantik. Outside. Satu terupas yang sia-sia. Agak lewat dilakukan oleh Mat Noah. Minit ke-70. Masih lagi Aston Villa di depan dengan 3 gol kosong. Dirampas oleh Mat Noah. Cantik larian dari tepi dari Mat Noah, mengintai rakan di bahagian tengah. Satu hantaran dilepaskan, tapi tidak dapat disambut dengan baik. Rakan sepasukan di bahagian tengah. Inter Milan membuat satu serangan, satu hantaran yang sia-sia di bahagian tengah. Mat Noah meminta bola. Cantik, satu terupas. Sayang sekali. Lalu ke dalam. Inter datang menyerang. Tetapi dapat dipatahkan. Menerusi itu dia, satu lorongan. Tidak. Satu larian yang gagal dilakukan oleh Aston Villa. Datang lagi. Sia-sia hantaran yang dilakukan.
Outside, terlalu jauh. Peminta bola. Tekanan pemain dari Aston Villa mengeluarkan Ramsey memasukkan Kokchu. Mat Noah meminta bola. Oh, sayang tidak lepas. Saya nampak pertahanan Inter Milan di babak kedua lebih kemas berbanding di babak yang pertama. Mereka dibolosi dengan mudah. Tamat sudah perlawanan untuk malam ini, di mana Aston Villa mampu mengalahkan Inter Milan dengan 3-0 hasil jaringan daripada striker mereka, tak lain tak bukan, iaitu Mat Noah. Sekian saja daripada saya, Epul Mat Pian, pengacara anda yang handsome, kacak lagi bergaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.